ngefan Boy Ijan kan? Acik dah berapa lama follow Boy Ijan Acik? 3 tahun. 3 tahun. Daripada tahun 2023 something. Alamak Acik. Semua follow Boy Ijan ke? Alhamdulillah. Ada plan nak pergi ni tak? Tengok rumah jati Boy Ijan? Ada. Siapa-siapa yang jadi geng Boy Ijan pasti boleh pergi ke rumah jati nanti. Oh, macam tu kan? Nanti andai kata kalau ada kesempatan lagi Acik datang sini, khas untuk yang dah jadi pemegang member card, dapatlah. Dapatlah masuk rumah jati tu. Tak kira lah beli barang yang berapa-berapa pun Acik kat sini. Acik dapat je member card tu, lesen untuk satu keluarga masuk. Satu keluarga? Ya, lesen untuk satu keluarga masuk. Nanti kontak-kontak je lah. Boleh. Untuk masuk tu ada ni lah, kalau event ke apa kita jemput Acik. Tu yang biasanya datang ke gudang Boy Ijan ni lah, kita akan bagi manis-manis untuk Acik. Walaupun Acik jalan-jalan pun Acik dapat juga. Ramai betul orang Keluang ni. Meriah. Orang Keluang ada trademark tak Acik? Orang Keluang tak ada trademark Ada. Orang Keluang ada trademark tak? Keluang mari. Kalau Melaka le. Kalau Keluang ada tak trademark? Keluang Boleh. Ni. Oi, meriah kan dekat gudang Boy Ijan. Biasa hari weekend macam ni memang ramailah customer. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 malam memang non-stop customer datang dekat gudang Boy Ijan ni. Ni cameraman kita yang tadi. Halo. So Acik daripada Keluang. Hari ni temanya tema syurga. Tema hijau. Tema hijau. Acik lepas ni nak pergi ke Muar.